negara siang tadi dengan tumpuan pastinya di Batu Kiev, Selangor. Dianggarkan hampir 1 juta pengunjung sejak malam semalam membanjiri Batu Kiev yang begitu sinonim dengan perayaan Taipusam negara ini. Ikuti laporan wartawan Puspawati Ramalu yang turut berada di lokasi. Kemuncak perayaan termasuk upacara membawa kavadi yang diusung ribuan penganut Hindu yang hendak menunaikan nazar. Paling menarik, kavadi berbentuk burung merak, simbolik kenderaan atau wagenam Dewa Murugan. Paluan gendang bertalu-talu menambah kemeriahan suasana. Nazar ditunaikan dengan pelbagai cara. Bukan hanya kavadi, namun ada juga yang mengusung belanga berisi susu atau palkodam. Yang lain pula mencukur rambut. Semuanya dilakukan selepas berpuasa selama 40 hari. Cabaran di Batu Kiev ini ialah untuk menaiki 272 anak tangga dengan beban seperti kavadi dan palkodam dipikul di atas bahu masing-masing. Bagi Presiden MIC, Datuk Seri Essam Velu, kehadiran ribuan pengunjung membuktikan hasutan supaya perayaan itu diboikot yang dihantar melalui SMS ternyata tidak dipedulikan. People who send SMS are all not the clean people. Only dirty fellas know how to send dirty SMS. Menurut penganjur, lebih 900,000 pengunjung dianggarkan ke Batu Kiev tahun ini. Cuti umum bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya seperti diumumkan Perdana Menteri 2 hari lalu membolehkan lebih ramai orang mengunjungi Batu Kiev tahun ini. 1,000 anggota keselamatan termasuk polis, pasukan Geraam dan pasukan simpanan persekutuan FRU ditempatkan untuk mengawal keadaan. Uniknya sambutan Taipusam adalah ia melibatkan penganut agama Hindu yang menunaikan nazar menggunakan pelbagai cara termasuk dengan mengusung kavadi. Walau apa jua bentuk kavadi atau saiznya, apa yang lebih penting adalah maksud yang tersirat di sebaliknya, iaitu untuk keinsafan diri dan kesejahteraan manusia. Puspawati Ramlu, TV3. Di Pulau Pinang, sambutan Taipusam juga tidak kurang meriahnya dengan kehadiran kira-kira 1 juta penganut agama Hindu dan pengunjung lain sehingga lewat petang tadi. Seperti di Batu Kiev, penganut agama Hindu ini berkumpul di Kuil Sri Bala Tandayuta Bani di Jalan Air Terjun sejak jam 5 pagi. Jalan utama di hadapan pekarangan kuil ini ditutup sepanjang 5 km kepada semua lalu lintas bagi memudahkan pergerakan pengunjung. Bilangan tahun ini dikatakan yang terbesar melebihi jumlah tahun-tahun sebelumnya. Perarakan membawa kavadi berwarna-warni turut menjadi tarikan utama. Mereka turut mendaki ratusan anak tangga berlengkok ke kuil di atas bukit ini. Penglibatan masyarakat Cina membuktikan negara ini masih kaya dengan konsep majmuk yang dibanggakan. Pelancong asing yang datang dari pelbagai negara melahirkan rasa kagum. The festival is very interesting, very fascinating, very colorful for us. And this is the first time that we are here to see this. And I think it's really a very different world, you know, from where we are coming. We are coming from Europe. And so this is very different. The noise, the music, and especially the piercing, yes, this is very, very interesting. Makanan tengah hari percuma turut dibekalkan kepada penganut. Selain di India dan Singapura, sambutan Taipusam di Malaysia dikatakan paling unik dan terbesar. Justru tidak hairan ia sudah menempa nama dalam kalender pelancongan antarabangsa. We want to see the Taipusam festival. We want the photograph. So how do you find this festival? We find it very interesting. We went to Taipusam in Singapore, but this is the biggest, so we wanted to come here. Kebanyakan pelancong bukan sahaja tertarik dengan keunikan perayaan, malah kagum dengan keberanian mereka yang membawa kavadi. It's a life experience to see this, yeah. I think I will never forget. Yeah, it's very impressive, yeah. Selain pelancong asing, rakyat Malaysia dari masyarakat bukan India juga tidak melepaskan peluang menyaksikan perayaan ini. Even though I'm Chinese, I got nothing to do with, Taipusam, but I'm interested to know more about our culture, especially our own culture.